Terletak di tengah-tengah Eropah, sebuah bandar yang digelar The City of 100 Spires kaya dengan sejarah dan hasil seni warisan budayanya masih kekal hingga hari ini. Travelog kali ini, aku nak bawa korang explore ke Prague, Czech Republic. Naik boat yang 10.15 kita nak ke Prague. Train pukul 11. Selepas puas menikmati keindahan Hallstatt selama 2 hari 1 malam, kini tiba masanya untuk kita orang meneruskan pengembaraan ke destinasi seterusnya, iaitu Prague, ibu kota Czech Republic. Dekat dia punya mesin sini sebab nanti harga dia jadi mahal sangat sampai €96. Kalau beli online dengan €20 lebih je. So make sure beli online. Untuk destinasi ke Prague, kita orang masih pilih untuk menaiki train kerana lebih mudah dan yang penting, murah. Kali ni ada 3 transfer. Dari Hallstatt Bahnhof, transfer di Adnan Puchheim, kemudian transfer di Linz Hauptbahnhof dan barulah train tersebut menuju terus ke Praha Hlavní Nádraží. Perjalanan hampir cecah 8 jam dan harga tiket hanyalah RM123 di aplikasi Omio. Sampai di Prague pun dah pukul 9 malam. Kita orang naik tram dan terus menuju ke Hotel Ibis Malastrana untuk rest untuk esok. Oh ya, korang tak perlu risau kalau tiada cash. Sepanjang aku di Europe, aku guna je Wise. Mudah, selamat dan yang paling penting, korang dapat mid-market exchange rate, jadi kadar tukaran dia memang lebih berbaloi. Korang juga boleh layari wise.com/compact untuk semak rate semasa. Ini antara transactions yang aku dah guna di Prague. Buat korang yang pertama kali nak guna Wise, aku ajar. Mula-mula download aplikasi Wise, daftar, kemudian korang kena pilih sama ada korang nak gunakan digital card ataupun fizikal. Dua-dua pun boleh. Kemudian korang pilih currency mana yang nak ditukar. Yang penting, tak ada hidden fees. Jujur aku cakap, travel dengan kawan memang best. Tapi bab kira-kira duit selalu jadi leceh. Nasib baik Wise dah ada features spend as group. Semua orang boleh top up duit, guna digital card masing-masing dan semua transaksi terus nampak dalam app. Mudah kan? Hari pertama explore di Prague, kita orang plan untuk bersiasat di sekitar Charles Bridge. Di Prague, mod transport korang tak perlu risau sebab memang banyak dan mudah. Naik tram dari hotel hanyalah 13 minit untuk sampai. Menurut sejarah, Charles Bridge merupakan jambatan berusia lebih 650 tahun. Ia bukan sekadar laluan merentasi sungai Vltava, tetapi menjadi saksi kepada kisah sejarah, peperangan dan legenda yang masih hidup sehingga hari ini. Charles Bridge mula dibina pada tahun 1357 atas arahan Maharaja Charles IV dan menghubungkan kawasan Old Town dengan Prague Castle. Korang bayangkan, setiap batu yang dipijak di sini telah dilalui oleh raja-raja, pedagang dan berjuta-juta pelancong dari seluruh dunia sejak abad ke-14. Di sebalik lorong yang sentiasa ramai dengan pelancong, tersembunyi sebuah dinding yang menjadi simbol kebebasan, harapan dan suara rakyat. Ia dikenali sebagai John Lennon Wall. Kita orang ingatkan, John Lennon sendiri pernah jejakkan kaki dekat sini. Sebaliknya, John Lennon sendiri pun tak pernah datang ke Prague. Namun, selepas beliau dibunuh pada tahun 1980, golongan muda di Prague mula melukis wajahnya serta menulis lirik lagu dan mesej keamanan sebagai tanda penghormatan. Biasa je, dah banyak jonting. Next stop, kita orang terus menaiki bas mini dan menuju ke Old Town Square, tempat yang wajib korang explore.
Bukan sebab ia paling popular semata-mata, tetapi kerana di sinilah korang dapat melihat bagaimana sebuah bandar yang usianya ratusan tahun masih terus bernafas hingga kini. Fakta menarik, dataran Old Town Square sudah wujud sejak abad ke-12. Dahulu, para pedagang dari seluruh Eropah datang ke sini untuk berniaga. Walaupun berubah zaman, tetapi fungsinya masih sama, menjadi tempat untuk orang ramai berkumpul. Kalau korang jalan je depan sikit tu dekat belah sana, korang akan jumpa Prague Astronomical Clock, jam astronomi yang dipasang pada tahun 1410 dan masih berfungsi sehingga sekarang. Dan jam inilah spot wajib yang ramai pelancong akan bergambar dan post di media sosial. Kita berada di Hubble Market. So korang pun jadi souvenir untuk bawa balik. Berdekatan dengan Old Town Square Prague, ada sebuah pasar yang sudah wujud sejak tahun 1232. Inilah dia Hvalské tržiště atau lebih dikenali sebagai Hubble Market. Kalau korang tengok di belah kiri, kanan dan di tengah-tengah dataran market, terdapat deretan gerai yang menjual cenderamata hinggalah makanan tradisional Czech. Korang boleh beli souvenir dekat Hubble Market sebab lebih murah berbanding kedai souvenir di tempat lain. Ramai gila beratur nak pergi library. Kalau korang rasa perpustakaan hanyalah tempat menyimpan buku, korang kena datang ke Municipal Library Prague. Dekat dalam perpustakaan ni terdapat sebuah karya seni yang menjadi tumpuan pelancong dari seluruh dunia. Ia dikenali sebagai Book Tower, hasil karya artis Slovakia Matej Khan. Buat korang yang nak tengok dalam lubang kecil tu dan bergambar, kenalah ikut beratur panjang. So kalau sebabkan depan dah penuh, kita ambil gambar dari belakang. Tadi aku buat, semua dah buat. Kita orang malas, so lepas tengok-tengok sekeliling, kita orang terus menuju ke lagi satu lokasi berdekatan iaitu Rotating Head Franz Kafka. Di tengah-tengah kesibukan bandar Prague, berdiri sebuah arca yang sentiasa mencuri perhatian para pengunjung. Ini dia, Rotating Head of Franz Kafka, antara karya seni moden yang paling unik di Czech Republic. Apa yang membuatkan arca ni betul-betul istimewa? Ia sebenarnya terdiri daripada 42 lapisan keluli yang boleh berputar secara berasingan. Okay. Love. Tengah layan view suasana, tiba-tiba kami disajikan dengan persembahan perarakan pipe band. Dah puas berjalan, belah petang pula kita orang nak shopping di sebuah department store yang agak famous di Europe iaitu Primark. Walaupun ramai menyangka Primark berasal dari United Kingdom, nama ini sebenarnya diasaskan di Dublin, Ireland pada tahun 1969. Ia terkenal sebagai antara pusat beli belah pilihan warga Eropah kerana menawarkan pakaian, aksesori dan barangan harian pada harga yang sangat berpatutan. Baju ni RM35. Murah ke tak? Tak tahulah. Anda tentukan. Anda tentukan murah ke tak baju ni? RM35. Keesokan paginya, kita orang keluar awal sekitar jam 7 pagi sebab untuk next location, kalau korang datang lambat, kawasan tersebut akan sesak dengan pelancong. Kalau ada satu tempat yang benar-benar melambangkan Prague, inilah dia, Prague Castle.
Berdiri megah di atas bukit menghadap sungai Vltava, istana ini bukan sekadar mercu tanda bandar Prague, tetapi simbol kepada sejarah Czech Republic yang telah bertahan lebih 1100 tahun. Prakasa mula dibina sekitar seawal tahun 880 Masihi oleh putera Bořivoj. Sejak itu, kawasan istana inilah menjadi kediaman Raja-Raja Bohemia, Maharaja Empayar Holy Rome dan kini ia menjadi pejabat rasmi Presiden Czech Republic. Prague Castle juga diiktiraf oleh Guinness World Record sebagai kompleks istana purba terbesar di dunia dengan keluasan hampir 70,000 meter persegi. Besar kan? Next, kita orang nak pergi sebuah tempat yang Nasha recommend untuk pergi visit. Katanya, ia sebuah man-made cave yang dibina di tengah-tengah kota Prague yang terletak di kompleks Grabovka iaitu dikenali sebagai Havlíkovy Sedy. Dah sampai, enjoy korang enjoy je lah. Salah satu tarikan unik di Havlíkovy Sedy ialah gua buatan manusia atau grotto yang dibina pada penghujung abad ke-19. Sekali pandang, ya, memang kelihatan seperti gua semula jadi. Mungkin masa kita orang pergi ni pada musim winter, gambar Google dengan realiti tak match langsung lah. Aku recommend kalau korang datang waktu winter, skip je lah tempat ni. Biasa je viewnya. Aku rasa ni paling scam sepanjang trip ni lah. Dancing house. Lepas tu aku ingat kan dancing house tu kita kena masuk and then ada benda-benda yang berkaitan dengan dance lah. Bentuk ballerina kan? Nah, lepas tu aku tanya Nasha, mana ini? Kalau kebanyakan bangunan di Prague terkenal dengan seni bina berusia ratusan tahun, bangunan yang satu ni pula tampil dengan gaya yang cukup unik bagi aku. Tentu je lah. Dancing house. Di sebelah kanan dancing house adalah sungai Vltava. Korang actually boleh turun ke bahagian bawah dan bersiar-siar di sekitar sungai. Ada beberapa kafe unik yang korang boleh singgah. Hari terakhir di Prague, kita orang singgah ke Zoo Praha untuk spend time sepanjang hari dan lihat pelbagai jenis haiwan unik yang tak dapat kita lihat di Zoo Malaysia. Mula-mula, kena naik tram hingga ke Nadrazí Hořovice, kemudian kita orang naik bas nombor 112 direct terus ke stesen Zoo Praha. Tiket untuk masuk ke zoo, korang boleh je beli terus di kaunter. Kalau korang beli online sebenarnya lebih murah. Tiket masuk berharga 330 Czech koruna, lebih kurang dalam RM65 Malaysia. Dengan keluasan hampir 60 hektar, zoo ini menjadi rumah kepada lebih 5,000 ekor haiwan daripada hampir 700 spesies dari seluruh dunia. Apa yang aku suka dan kagum tentang Zoo Praha ialah konsep zoo tersebut. Haiwan-haiwan di sini tidak ditempatkan di dalam sangkar yang sempit. Sebaliknya, habitat mereka direka khas menyerupai persekitaran alam semula jadi, menjadikan pengalaman melihat hidupan liar terasa lebih dekat dan lebih bermakna. Selesai sudah pengembaraan kami di benua Eropah setakat ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa support kami dengan share, like, komen dan subscribe, okey? Jumpa lagi di next travel vlog. Bye-bye!